Okay guys, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Imran Anto, Anak Anto Ada Medan. Okay guys, so hari ni adalah first content vlog saya. Saya hari ni nak buat konten yang saya tak rancang pun sebenarnya. Hari ni konten vlog ringkas, tapi ni orang kata vlog ringan lah. Untuk hari ni saya nak buat vlog, tapi bulan puasa kan lagi 5-4 hari. So kemungkinan vlog untuk bulan puasa tu minggu depan. Jadi sekarang ni saya buat vlog. Saya nak pergi tengok rumah saya yang tengah in construction, tengah dalam pembangunan. Saya nak buat review sikit lah dekat rumah saya, sebab saya dah tak ada idea nak buat konten apa. So hari ni saya nak tunjuk kat korang semua rumah saya yang tengah membangun. So tanpa tunggu lama-lama, jangan lupa subscribe, like and share dekat kawan-kawan korang untuk support aku. Terima kasih semua. Jom jumpa kat sana. Bye. Okay guys, welcome back to Imran Anto. Okay, so kita dah sampai dekat rumah saya. Dia macam ambil tengok belakang ni. Ini tanah kosong. Tanah kosong ni pun rumah kita orang. So rumah saya ni ada kat belakang. Saya akan tunjuk kat korang rumah saya. Rumah saya ni dia dah 80% lah in construction. Nak siap dah. So saya akan tunjukkan korang. Okay, 1, 2, 3. This is my house. Ini rumah saya guys. Welcome to Imran Anto House. Akhirnya selama saya hidup, akhirnya siap juga rumah saya. Okay guys, jom let's go. Saya nak tunjuk kat korang rumah baru saya. So macam ni lah halaman depan rumah saya. Tengok ini pintu. Guys, kita masuk. Guys, ini ruang tamu saya. Ini ruang tamu. Ini korang boleh nampak dah siap dah. Kipas dah 80%. Ada lampu. Ini lampu putih, lampu kuning, dan ini lampu campur putih dengan susu, putih dengan kuning. Ya, lampu LED. Ini ruang tamu saya lah. Ini room saya. Okay, jom saya bawa korang pergi bilik pertama. So first, ni adalah bilik saya. Ini akan menjadi bilik saya. Bilik saya paling depan. Bilik saya paling depan ada, yalah, macam bilik saya ni. Korang nampak ni bilik saya. Yang tu ada tingkap. Tingkap ni menghala keluar. So dekat sini bilik kita orang, konsep rumah kita orang. Ada lampu okay, nampak terang sikit. Ni lampu dia dah buka, nampak terang. Tu lampu dia guys. So konsep rumah saya ni, kita orang buat bilik yang bergabung dengan toilet. So belum ada lampu ya? Dah sekejap. Ada di sini mungkin. Okay, ni saya punya bilik mandi. Toilet lah, toilet campur dengan bilik mandi. So konsep rumah kita orang campur 2 bilik dengan 1 toilet. So macam bergabung lah. Ni ibarat toilet pertama. Toilet pertama. Ni ada shower. Ni toilet. Okay, duduk. Toilet duduk. Ni adalah bilik bergabung dengan toilet. So tak payahlah sebab nak keluar kan. Contoh macam kita orang malas nak duduk luar ke, ataupun tengah tidur ke apa, senang tak payah nak keluar. Ada je toilet satu lagi. Okay, so ni bilik kedua. Bilik kedua ni adalah bilik mak saya, mama saya dengan bilik adik saya. So dia orang dah tidur sekali lah. Ni ada cermin. Ada cermin. Yang ni orang bagi, kalau orang Malaysia panggil cermin Jepun. Cermin slide. Ni cermin slide. Ini bilik lah.
Ni bilik semua. So bilik ni kira in construction lagi lah. Ada yang tak siap lagi macam mana. Ni lampu dia. Ni lampu atas orang kata si atas atap ni dah siap lah. Atas dah siap. So ini bilik kedua. Ini adalah bilik mak saya dengan bilik adik saya. So dia orang tidur sekali lah. Macam mana yang korang tak tahu, siapa yang tak tahu, adik saya adalah seorang penyakit. Adik saya sakit dari kecil, dari baby dia tu ada penyakit Down syndrome. So dia akan dijaga dengan adik saya lah. So dia akan tidur dengan adik saya. Dia akan tidur dengan adik saya. Maksudnya dia akan tidur dengan mak saya. So dia akan tidur dengan mak saya. So dia akan tidur dengan mak saya. So ini bilik saya. Ini bilik first, bilik mak saya. Bilik mak saya, bilik saya. Yang tadi tu bilik mak saya. Ini toilet dia. Masuk toilet dia. Memang cantik. Cantik gila. Alhamdulillah rezeki. Dapat juga akhirnya saya buat rumah. Bukan saya buat, mak saya buat rumah. Kita orang ada rumah sendiri. Okay, so ini adalah bilik. Dan ini adalah yang macam mana korang nak tahu, Indonesia ni dia ada rumah, setiap rumah diorang akan ada ruang tamu dan ruang keluarga. So dekat sini yang tadi korang tengok kat luar yang ada kipas tu, itu adalah ruang tamu. So sini dah siap lagi lampu. Lagi dipasang, tengah dipasang, on the way. Kan in construction, belum siap lagi. So korang sabar. Nanti saya tunjuk fully rumah ni dah siap. So sini adalah ruang keluarga. So dekat sini akan menjadi ruang keluarga kita orang Kat sini korang tengok. Kita akan jadi ruang keluarga kita orang. Yang tadi dekat luar tu, kat sini, yang dekat luar sana tu ruang tamu. So kalau macam kita kan dekat Malaysia kan ada ruang tamu saja, tak ada ruang keluarga kan. Dekat sini ada ruang tamu dan ruang keluarga. So ruang tamu, sesiapalah yang bertamu akan duduk di luar. Maksudnya bukan tak larang masuk, tapi memang itu khas untuk orang luar lah. Maksudnya siapa-siapa keluarga kita orang ke, siapa-siapa yang nak lepak, ada ruang tamu. Ataupun siapa-siapa yang datang rumah ke apa, yang datang rumah akan duduk dekat sana. Yang dekat sini akan jadi ruang privasi kita orang lah, keluarga. Macam kalau nak tengok TV kan, dekat sini kita boleh pasang TV nampak plug. So mungkin TV akan letak kat sini. Sini TV semua lah. Barang-barang kabut sini kata ruang keluarga, nak bubuh sofa dekat sini. Lepas tu pula dekat sini dia open air, dia tak ada tutup. Dekat sini ruang keluarga. Dia dah boleh bagi hutang. Dengan dapur sekali. Ruang tamu dengan dapur sekali. Kat sini korang boleh nampak kita buat dapur menggunakan keramik, seramik, pakai keramik tinggal cat je. Rumah ni tinggal cat je. So ini dekat sini kau nampak ini kalau Malaysia panggil mozaik keramik lah, keramik seramik. Ini seramik jadi pakai seramik. Kat sini kita pakai seramik. So dekat sini boleh lah bubuh tong gas. Bubuh tong gas pula bubuh gas. So dekat sini kita boleh bubuh gas. Dekat sini kita boleh bubuh gas. Dekat sini ada sinki. Dekat sini ada sinki. Dekat sini pula kita buat rumah kita orang yang orang kata, bagi saya excited lah ada benda ni. Ini adalah meja bar. Sini ada meja bar. Okay guys, sorry guys. Okay, kalau macam korang nampak dekat sini ada meja bar. Ini ada meja bar kita orang nampak. Meja bar ni tengah still in construction lah, tengah dalam pembuatan. So nanti saya akan tunjuk lah kat korang fully rumah saya ni dah siap. Boleh tengok daripada sini. So dekat sini adalah meja lah. Nanti kalau rumah ni dah siap, kita akan decorate. Saya akan buat video satu-satu. Ni nanti kalau datang dah. Okay, ni nanti dia akan pasang sampai selesai. So nanti saya akan tunjuk kat korang rumah ni bila 100% dah siap. Okay guys, macam mana nampak dekat sini. Ini meja bar. Ini meja bar. Ini meja bar. Meja bar ni macam siapa yang pernah pergi pub ke bar kan, dia ada meja kan.
meja yang orang selalu duduk kan, macam korang tengok cerita-cerita Mak Saleh kan, ada orang duduk dekat sini kan, orang akan meja bar kan, orang kata macam korang tengok dekat sini ada orang meja bar kan, dekat sini lah orang akan duduk, ada kerusi, tapi nantilah kita beli kerusi. Okay, ini adalah bilik ketiga ni guys, ini bilik ketiga ni pun alhamdulillah semua dah siap. Nampak ni lampu, sekejap kita buka lampu. Ada lagi. Okay, so dekat sini adalah bilik ketiga semua sama. Rumah kita orang semua pakai yang sliding telefon lah. Kita orang semua pakai sliding telefon. So ini adalah bilik ketiga kita orang. So bilik ketiga ni dah siap, tinggal nak cat je. Cat tu kemungkinan kita orang buat sendiri kot. Okay. So ini dah bilik ketiga ni adalah bilik untuk tetamu. So ibarat katalah ada keluarga saya ke kawan-kawan saya yang datang dari jauh dari Malaysia ke, ataupun keluarga saya lah, cakap keluarga sepupu saya yang datang ataupun datang nak duduk lepak sini sehari dua. Okay, ini adalah bilik dia. Ini bilik dia. InsyaAllah bilik ni pun kita akan decorate slow-slow. Kalau insyaAllah ada, kalau kata Allah bagi rezeki, Tuhan bagi rezeki, kita bagi cantik. Kita akan buat projek untuk bilik ni. So bilik ni tak important sangat lah, tak wajib sangat, sebab ni bilik tetamu, tapi kita akan still bagi cantik kalau ada rezeki lah. Kalau ada rezeki. So bilik ni alhamdulillah siap dah. Okay, sekali lagi cakap, ini adalah bilik untuk tetamu. So bilik ni takkan ada apa-apa lagi lah sementara. Kalau ada rezeki memang nak tambah, mungkin kita tambah. Kalau tak tambah, mungkin kosong lah bilik ni sementara. Sebab ni memang bilik kita buat untuk tetamu, siapa-siapa yang datang dari jauh kan, kawan-kawan ke apa ke, sebab saya ada banyak saudara mara dari Malaysia. So ni adalah bilik ketiga. Cantik kan? Bilik ni kosong lagi, tapi bilik ni agak besar sikit. Orang akan tanya kenapa bilik nombor 3 ni besar, sebab bilik ni dia tak bergabung dengan toilet. Korang faham? Sebab bilik kita orang tadi yang itu dah cukup besar. Kalau kata tak ada toilet lagi besar, sebab kan ada toilet dia macam nampak kecil tapi dia besar. Bilik ni korang akan nampak kenapa macam besar kan, tapi sebab bilik ni dia tak ada toilet, dia memang bilik saja. Orang-orang Indonesia bila buat rumah, jadi saya rasa lah, sebab dekat Malaysia saya tak pernah nampak lagi orang buat rumah yang dia orang buat tempat solat. So ini adalah konsep rumah orang Indonesia yang dia orang buat tempat solat. So sebab rumah ni kan rumah mak saya, rumah saya cuma ikut mak saya je. Okey, ni adalah tempat ruangan solat lah, macam korang nampak ni tempat ruangan solat ni adalah tempat ruangan solat. So ruangan solat ni ialah tempat kita solat. So macam ada family ataupun siapa-siapa yang datang melawat, yang datang rumah, so ni adalah tempat untuk solat lah, tempat untuk solat. Ni untuk tempat orang solat, untuk mengaji ke apa kat sini lah. Sebab tu kita panggilkan dia ruang solat, bilik solat. Ni pun bilik solat ni pun. Lepas tu nanti tinggal cat, insyaAllah semua dah siap. Ni adalah toilet. Okay, ni toilet. Okay, so ini adalah toilet untuk contoh kalau tengah masak ke, ataupun ada dekat luar ke, tengah tengok movie apa ke, contoh kita boleh pakai toilet ni. Adalah toilet kat luar. Ni adalah toilet kat luar. Macam ni lah tema dia, tema biru. So yang paling rancak dekat sini, kita orang buat rumah ni, toilet ni kita ada orang buat untuk adik saya kan dia Down syndrome. So ibaratkan budak-budak ni kan suka mandi kolam. So kita orang buat kolam macam ni. Inilah kolam untuk adik saya, nampak. Kolam ni kecil tapi dia panjang. Macam contoh lah, saya nak tidur dalam ni benda ni. Saya nak tidur, nak lepak je, ibarat macam kita kata bathtub. Ni bathtub nampak, ni bathtub. Ni macam orang kata bathtub lah, kolam bersih pendek boleh tidur lah. Contoh kalau saya nak masuk ni, saya tak boleh buka basah, nanti tengoklah. Nanti saya tunjuk fully kalau dah siap. Okay, so sama juga toilet ni insyaAllah nanti akan siap. Cuma toilet dah pasang. Testing tak ni lagi. Cuma nanti bilik ni tinggal kita cat. Cat nanti tengoklah, saya akan buat vlog juga. So ini adalah belakang dia. Ini adalah belakang rumah saya. Okay, so kalau korang nak tahu, Indonesia ni dia ada dua sistem. Sistem dia satu pakai air apa, macam dekat Malaysia dia pakai air pam kan.
Dia ada tangki air pump dia, macam kita cakap PBA lah. Semua orang dia tak ada, semua orang akan pakai pump kan. Tak ada yang jenis pakai mesin kan, pakai telaga kan, tak ada. Tapi dekat Indonesia kita ada buat. Indonesia kebanyakannya orang kalau nak jimat, dia orang akan buat pakai air dalam telaga. Dia orang buat telaga sendiri dan dia orang akan pasang air pakai mesin. Mesin air lah, mesin air. Mesin jet air tu yang bagi naik untuk ni lah. Tapi dia pakai elektrik dia. So tiap-tiap bulan kita tak payah bayar air dah. Macam dekat Malaysia ni kita akan bayar bil bulanan, orang akan bayar bil api, bil air kan. Kita tak. Kita akan bayar bil api je, bil elektrik. Sebab apa? Air pakai elektrik. Kita ambil daripada telaga. So orang boleh tengok ni telaga yang saya tak boleh nak tunjuk dagu pun jatuh. Ini adalah telaga. Sekejap. Kau tengok ni telaga Okay, stop. Okay. Ni adalah telaga. Telaga ni dia orang buat dan nampak ada pipe air. Inilah. So air ini dia orang akan sedut daripada bawah. Ini dia orang akan sedut daripada bawah. Ni so akan pergi kat mesin tu lah. So rumah kita orang ni pakai mesin. So maksudnya method dia macam mana? Nak guna dia macam mana? Okay, kita akan diberi satu switch. Kita tekan switch tu, air tu dia akan pump naik lah. Kita akan pakai air dalam kan, air daripada bawah tanah kan selalu ada. So kita pakai tu lah. So jimat. Orang kata pakai air dekat sini panggil sanyo, pakai air pump. Pakai air pump. Dia tak pakai air yang pakai tangki yang ni lah. Macam orang kata kat Malaysia orang pakai macam air PBA tak. Jadi pakai air tangki sendiri. Pump sendiri. So inilah kawasan belakang rumah. Belakang rumah ni pun still in construction, masih dalam pembuatan. Ni kat belakang ni InsyaAllah nanti belakang nanti dia orang akan buat tanah, dia orang akan beli tanah pasir, dia orang akan tambun dekat belakang ni, akan jadi tempat untuk kita sidai kain lah kan. Kata belakang rumah mestilah sidai kain lah kan, sidai kain depan rumah. Tapi ada je kan orang sidai kain depan rumah tapi macam tak cantik sangat kan. Nanti orang tengok apa pula kan. So sidai kain belakang rumah. So belakang ni mesti ada jadi tempat kita orang sidai kain ke apa ke belakang rumah. Macam itulah. Ini adalah tepi-tepi rumah. Saya akan tunjuk pula tepi-tepi rumah saya. Macam ni lah korang tengok. Ini adalah ni ada je lah. Selamat lah. Tak long kata kena rayak. Ni bilik mak saya daripada luar Alhamdulillah still dah banyak siap dah. Tinggal orang kata 20% lah, 20%. InsyaAllah sebelum Raya Aidilfitri mungkin siap, insyaAllah. Saya tak menjanjikan tapi siap. Tapi nanti kalau dah siap, saya akan tunjukkan kat korang fully complete lah, fully complete construction. So macam ni lah depan rumah saya. Bismillah. Ni pun tak siap lagi kan, tak pasang mozaik lagi, tak pasang orang kata, orang Malaysia kata tak pasang mozaik lagi. Banyak lah. Orang kata tak pasang besi ni lagi, besi pagar lagi. Sebab apa guys, dekat sini baik sikit guys. Indonesia ni banyak sangat preman tak ada masalah lah. Yang masalah tu maling tu lagi pencuri. Kat sini orang banyak curi-curi besi kan kau pernah dengar tak orang Medan ni rayak besi. Banyak sangat dia orang ambil besi. Okey, macam tu lah. Tunggu besi tu dah siap, selamat sikit rumah. So sekarang ni korang boleh nampak ini adalah tanah family saya. Bukan family lah orang kata. Sebenarnya tanah ni adalah tanah atuk saya dekat Indonesia, kat Medan. Alhamdulillah lah atuk saya ada tanah. Dan tanah-tanah ni dibagi ke anak-anak dia. So family saya sepakat nak buat rumah dekat sini. So orang kata rumah family kan, seronok lah kan, family dekat sini. So nanti kakak-kakak saya semua ada sini, family makcik-makcik saya semua ada kat sini. So ini adalah rumah saya yang bangunkan dulu, mak saya yang buat rumah dulu ini. So yang akan datang insyaAllah akan ada rumah lagi. Akan ada 4 biji rumah, akan ada 3 biji rumah lagi, 4 biji rumah lah. Akan ada 4 biji rumah lagi yang akan datang. So macam tu lah. Macam ni lah. Tanah besar luas. Nanti kalau kata InsyaAllah kalau kata dah beli mesin babat rumput tu kan, mesin babat rumput apa semua dah bagi bersih elok, InsyaAllah memang cantik, akan nampak luas. Ni pun dah nampak luas kan. Nanti kalau hari tu dah bersihkan lagi, tapi faham tak, pokok pisang ni kan cepat sangat dia naik. Kita orang
baru je. Minggu lepas ada potong sikit ni, potong sikit ni sebab pokok pisang ke cepat. Okey lah guys, saya rasa cukup sampai di sini saja vlog saya hari ni. Korang doakanlah rumah ni siap, sempurna dan rumah ni terlindungi daripada pencuri-pencuri. Kita takut guys sebab kita ada dekat negara orang. Negara Indonesia ni korang faham sendirilah kan, motor pun curi, besi pun curi kan, motor curi, besi pun curi, semua kau nak curi, apa yang kau tak nak curi. Macam tu lah. So minta korang doakan untuk rumah saya lah guys. Korang semua doakan rumah saya, semoga semua rumah saya cepat siap dan rumah saya selamat disiapkan. Okay guys, terima kasih kepada siapa yang watching video saya hari ni, siapa yang tengok video saya. Saya nak minta korang like, share and subscribe. Share dekat kawan-kawan korang ataupun share dekat semua orang yang siapa yang tengok. And terima kasih siapa yang tengok vlog yang tak betul ni, vlog yang tak berapa betul ni. Semoga permudahkan urusan rezeki korang. Terima kasih semua and let's see in another vlog. Kemungkinan ada banyak 2-3 vlog sebelum bulan puasa saya akan buat. Stay tune je. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.